kenapa sebenarnya aku tak hentam Tun Mahathir atau Daim macam dia? Sebab kita dah jadi kerajaan. Kalau betul, dan kita pun nak tengok kan, kalau ada salah laku, Tun Mahathir ke Tun Daim yang duit, dakwa lah, bawa lah ke mahkamah. Sebab selepas 3 tahun, I don't know about orang lain, dan aku pun rimas. Bila dia sebut, kroni, sakau, gini kan. Seorang tu dah meninggal. He doesn't have, an avenue to defend himself. Seorang lagi, Tun Mahathir ada lagi, tapi yalah, dia pun dah tua. Kalau you ada SPRM di bawah you, peguam negara di bawah you, semua kan, you dakwa lah. Sebab rakyat tak suka. Rakyat bagi rakyat, dulu kalau you pembangkang, you bolehlah kempen kata kita nak tukar kerajaan supaya kita boleh bersihkan, sakau semua ni kan. Jadi rakyat dah bagi undi kat kita dah jadi kerajaan. Bila kita dah jadi kerajaan, kita tak boleh nak sembang macam kita pembangkang tau. Sakau, maki semua, sebab rakyat tunggu mananya. Itulah sebabnya why I didn't say anything. Kerana kita nak jawab apa sebenarnya. Kalau aku duk sembang, hentam Tun Mahathir ke Tun Daim, manusia yang waras dan logik akan kata, YB, you sekarang yang kerajaan. Then you do it lah. Kenapa masih lagi bercakap seperti pembangkang? Actually, that's the only reason. And I believe, sebenarnya, bila kita jadi kerajaan, kita tak boleh menggunakan medan kerajaan itu untuk serangan politik seperti di pentas politik. Kalaupun contoh orang dulu selalu tanya, kenapa Rafizi tak dedah-dedahkan? Kenapa Rafizi tak lantang macam dulu? Diam saja. Itu adalah tugas sebagai pembangkang, kerana pembangkang tidak ada avenue untuk membuat tindakan. Sebab dia bukan kerajaan. Kalau contohnya ada salah laku dalam kerajaan, sebagai menteri, apa kita kena buat? Kita kena pergi cakap kat Perdana Menteri. Kita kena suruh dia tukar. Kita kena berhujah di dalam kabinet, di dalam mesyuarat-mesyuarat dalaman ini. Kalau kita dah sampai ke peringkat seterusnya, iaitu kita pergi buat laporan ataupun kita pergi ke media, maksudnya you tak boleh jadi dalam kerajaan dah, you kena keluar. Sebab itulah aku keluar. Sebab kita dah exhaust cara itu. Tetapi kalau jadi kerajaan, kita tak boleh sebagai menteri ataupun Perdana Menteri menggunakan kedudukan kita itu untuk cast aspersion kepada orang lain dalam keadaan you kawal semua yang lain. Kalau kata A ada rasuah gini, yang sepatutnya bertanggungjawab berlaku ialah polis pergi tangkap lah. Melalui proses itu, barulah dia adil kepada orang itu, kerana dia boleh ambil peguam, dia kemudiannya boleh jawab di mahkamah, semua kan. Jadi, sebab itu you notice, aku memang tak ada buat tuduhan-tuduhan sakau, rasuah ni sejak aku jadi menteri. Bukan saja kepada Tun Daim, bukan saja kepada Tun Mahathir, kepada semua. Mana ada? Sanusi ke apa tak ada. Satu-satunya yang kita mula bersuara di luar ialah tentang Farhaj. Kerana itu kita mula dah jadi macam pembangkang lah. Kerana yang kita suarakan di dalam kerajaan dahulu tidak diambil tindakan. Jadi kita kena suarakan kerana ada risiko perkara itu boleh dilindungi kerana dia rapat dengan kerajaan. Contohnya. Tapi kalau yang memang musuh kerajaan, Tun Mahathir, Tun Daim, siapa lagi yang lain semua ni kan, Tan Sri Muhyiddin ke, Azmin Ali ke, siapa-siapa, ambil tindakan lah. Yang kita marah, war-warkan, pergi tangkap, pergi sita, lepas tu tak ada tindakan. Bising pasal wang kena rampas 170 juta lebih, pumpang. Lepas tu kau tim. Dakwa pimpinan bersatu, lepas tu bayar compound, lepas. Yang itu yang kita marah kan. Jadi sebab itu saya tak akan langgar perkara itu. Kerana sebagai kerajaan, then it is your job as a government to make sure hukuman atau siasatan itu berlaku. Dan benda tu kita tunggu keputusan mahkamah lah. Why should I jadikan bahan politik? Itu yang Anwar tak suka dekat aku.
Kerana I have my way of looking at things, dan perkara itu ada benda yang kita tak setuju. Aku tak setuju cara dia berkempen macam sekarang. Sampai ke sudah dah berpuluh tahun. Dia juga kata orang dendam kesumat. Oh, ini saya dijatuhkan, dibogelkan kerana dendam kesumat. Tapi dia dah jadi Perdana Menteri 3 tahun, dia ulang benda yang sama. Logik rakyat ialah yang dendam kesumat ni you. Sebab itu susah sebagai pimpinan parti untuk kita, akulah sebagai timbalan presiden, untuk aku nak bina image dia. Bila kita nasihat, dia tak dengar. Bila kita nasihat, dia kata you ni orang Daim, you ni orang Tun Mahathir. Mana ada kalau kita ni orang Tun Daim dengan orang Tun Mahathir, tak adalah kita duduk kedai cabuk bunyi motor sebentar tadi ya. Kita mungkin duduk kat Menara Ilham lah kot. Tambahan dengan 1.1 bilion ni. Tambah lagi 1.1 bilion, tambah lagi 2.5 bilion kan. Kalau dah ada berbilion-bilion macam itu, kerja bodoh lah. Kedai Fleximat, kena crowdfunding, kena minta tolong orang untuk bagi bantuan ke orang lain semua kan. Jadi, satu benda yang ini yang mungkin Ceplos ataupun orang keliling Datuk Seri Anwar, dan Datuk Seri Anwar sendiri mungkin tak nampak tau. Berhati-hati kerana rakyat akan nampak pattern. Masa zaman dia dahulu pun, bila UMNO nak matikan dia kan, dia bermula dengan tuduhan dia ejen Yahudi. Dia ejen itu, dia ejen ini kan. Sekarang dia guna yang sama. Hari ni dia kata ni ejen Atok dan Daim kan. Lepas ni aku jadi ejen Bloomberg, ejen Yahudi pula kan. Lepas lama-lama jadi orang akan fikir tau, ini bukan macam kita pernah dengar ke skrip ini. Maksudnya kamu melakukan perkara yang sama yang dulu kamu kata kamu jadi mangsa. Dan I think once you cross that bridge kan, mereka yang kalaupun masih lagi ada sedikit bibit-bibit hormat kepada Datuk Seri Anwar dan PKR, kalau mereka itu pengundi atas pagar, payahlah kita nak pertahankan. Kerana orang akan tanya, if you are in my shoes, orang akan tanya, apa lagi you nak pertahankan dia orang ni? Dia dah fitnah you. Dia tuduh you agent, benda mengarut-mengarut. Dia buat benda yang sama yang dulu you pertahankan dia orang daripada UMNO. Jadi kalau you masih lagi bersama-sama dengan dia orang ni, mempertahankan dia orang ni, yang bodohnya engkau, bukan dia orang. Kan? So at some point dia akan sampai ke peringkat itulah.